Inilah Radio Singapura. Itulah lagu pembukaan Orkes Kasim Selamat yang dibawa pimpinan Kasim Selamat. Dengan pemain-pemainnya terdiri dari Kasim Selamat tenor, Ramlan Hadi piano, Saleh Idham accordion, Husin Jalal double bass, Hasim Hasan tenor kedua, Osmar Hasim drum. Lagu-lagu yang akan dipendengarkan pada minggu ini ialah lagu-lagu ciptaan dan gubahan Kasim Selamat. Para pendengar yang terhormat, sebagaimana biasa, Kasim Selamat selaku pemimpin orkes dan sebagai biduan yang terkenal, juga permain saxophone yang menjadi pujaan ramai. Ini akan menghiburkan para pendengar dengan suaranya yang lemak merdu. Lagu-lagu ini untuk memenuhi Kasim Selamat! pendengar-pendengar di Singapura. Apa yang selamat? Bahkan banyak. Tak ada apa-apa, Mak. Si Salbah bilang petang ni petang Jumaat. Mak tak baca doa selamat kah? Kau ni dah gila. Ini kan hari Minggu. Memperdengarkan lagu yang baru, lagu ciptaan Kasim Selamat, sini kata oleh Ramlan Hadi. Inilah dia, lagu Jangan Tinggal Daku. Jangan tinggal daku, oh adik, oh Juwita. Kanda sedang rindu padamu yang manis jelita. Hanya di kau seorang, oh bintang, oh pujaan, tempat kasih sayang, harapan di masa hadapan. Andai Dinda pergi, daku teman tiada, meratap sunyi, hampa merana. Oh, oh, jangan tinggal daku, oh Dewi, oh manisku. Kanda rindu selalu senyuman yang manis bermadu. Andai Dinda pergi, daku teman tiada, meratap sunyi, hampa merana. Oh, oh, jangan tinggal daku, oh Dewi, oh manisku. Kanda rindu selalu senyuman yang manis bermadu.
selesailah sudah lagu Jangan Tinggal Daku, nyanyian Kasim Selamat. Tolong angkat dah. Oh, jangan tinggal pelan-pelan Jangan lari-lari je. Nanti ya. Wah, Cik Kasim. Hari ini program kita. Iya. Ya. Ada kopi-kopi enggak, Pak? Ada. Dengar sini ahli pancar kau. Semua orang kita pergi kantin. Cik Murad nak belanja dah. Main berat dah. Dalam 3 hari. Program kita bila? Dia kenal boleh. Tengok. Kali saya salah. Ini pun ya. Ada. Tunggu sekejap. Kasim selamat, ada telefon. Siapa telefon? Jangan ke perempuan? Perempuan. Bolehkah saya cakap dengan Cik Kasim Selamat? Ini Kasim Selamat cakap. Cik Kasim, telefon ini datangnya dari seorang yang Cik Kasim tidak kenali. Yang cakap di sana tu siapa? Siapa? Saya. Nama saya Sabariah Mansur. Sabariah Mansur? Oh, Cik Sabariah. Kau jatuh dah. Hello? Cik Kasim, saya selalu mendengar suara Cik Kasim. Suara saksofon Cik Kasim sungguh merdu, sungguh menawan hati. Apa San? Angin. Diam dah. Apa dah? Tak pengok angin dalam sudah. Cik Kasim, bolehkah kita berjumpa malam ni? Malam ini? Di mana? Ya, di mana ya? Mak dah makan bunga? Kau fikir aku jeti? Bukan. Hei, Tambi. Apa lalu bawa itu benih? Semua sudah mati tau. Saya punya mak banyak marah lah. Besok kalau lu datang, lu bawa itu benih tau. Itu lalang punya benih. Orang nak buang lalang, kau nak tanam lalang? Bukan lalang punya benih lah. Salah kira. Tambi, besok lu bawa itu benih okek belang-belang tau. Okey Acik. Tapi Acik jaga pelan-pelan sikit lah Acik. Saya punya telinga ada bom meletup macam mak dia dah. Apa lu? Dulu saya cakap pelan-pelan, lu bilang kuat-kuat cakap. Sekarang saya cakap kuat, lu bilang pelan-pelan cakap. Jangan-jangan salah Tambi, tidak? Tambi itulah, Mak. Tak ada Acik. Saya baru itu ada hospital ada balik. Itu dokter. Dokter ada kore jam telinga Acik. Ada ciki dengar lah Acik. Oh, itu macam kah? Besok jangan lupa bawa tau. Okey Acik, sekarang pun saya boleh bawa. Apa? Ini hari tak maulah. Orang bilang besok, ini hari pula. Mak. Ngapa engkau? Mak tu mengempas telefon kuat sangat. Pecah telefon tu nanti. Halo. Terbang. Halo. Aja me. Burung sudah terbang me. Mengaku. Masuk angin. Kau. Kenapa kau terjonggok di situ? Tak ada apa-apa, Mak. Sabariah nak ambil udara laut. Kalau nak ambil angin, bukan di sini, pergi di luar. Doktor bilang di luar sana udaranya kurang sehat. Di sini udaranya lebih bersih. Doktor kau tu nak gila agaknya.
Telefon dah. Aku ambil dah. Apa sekalipun. Halo? Ya, ini Kasim Selamat ya, Kak. Abang nama ya? Halo. Cik Sabaria ya? Cik Kasim, malam ni saya nak jumpa Cik Kasim pukul 10 di Capitol Ballroom. Boleh tak? Pukul 10? Pukul 7 saya tunggu di sana. Kenapa dah terdekat sangat? Pukul 7 Capitol Ballroom belum buka lagi. Baiklah. Tapi macam mana saya nak kenal Cik Sabaria? Saya belum pernah tengok lagi. Begini, malam ni Cik Kasim pakai satu suit putih dan bunga ros di lapel. Dan saya akan pakai baju moden, fashion bunga hati yang berwarna merah dan hitam. Okey? Okey. Bye-bye. Encik belum siap-siap lagi? Kata Encik nak berjumpa dengan Kasim Selamat. Aku curigalah, Salbia. Curiga? Aku belum pernah bertentang wajah dengan Kasim Selamat. Sekali rupanya macam ni. Alamak. Alamak. Apa hal? Agilah aku. Jadi begini. Kau pakai baju aku dan kau menggantikan tempat aku. Saya tak malu, Encik. Saya takutlah, Encik. Saya tak mau. Apa yang nak ditakutkan? Aku nanti pergi sama. Kasim, apa kau tak siap-siap lagi? Kata kau nak jumpa dengan Sabaria. Aku curiga lah, Husin. Curiga? Ya, aku belum pernah tengok Sabaria. Sekali Sabaria Takkanlah Sabaria macam itu. Kalau dia macam ini, matilah aku. Habis macam? Engkau pakai baju aku dan kau gantikan tempat aku, ya? Aku tak mau. Aku tak mau. Apa yang ditakutkan? Kau pakai, aku pun nanti pergi sama. Habis aku amat. Orang yang di sebelah aku tu handsome lah. Alamak, kalau lah kau ini Sabaria. Raya Hindu aku. Kalau lah laki-laki tu Kasim Selamat, raya Cina aku. Mana dia Salbiani belum sampai lagi? Iyalah. Si Husin Jalal pun nampak muka hidung. Inilah Kasim Selamat palsu datang. Baju kot Kasim Selamat pun macam jubah lah. Jangan-jangan ini Kasim Selamat. Inilah Sabaria palsu datang. Kau kena tipu Kasim Selamat. Mana Kasim Selamat ni? Oh, ini dia. Oh, betul lah Kasim Selamat. Handsome juga orangnya. Tapi orang yang di sebelah aku tu lebih handsome lagi lah. Oh, ini rupanya Sabaria. Lawa juga orangnya. Tetapi yang depan aku tu macam gula manis. Apa khabar? Maukah awak menjadi mata air kita? Kalau awak mau, takkan kita nak menolak.
Sabaria, kau dah kena tipu dengan aku, Sabaria. Hai Kasim, selamat. Engkau pun dah kena tipu juga dengan aku. Encik, macam mana ni Encik? Kasim Selamat telah betul-betul jatuh cinta dengan saya. Dan dia berjanji dia akan kahwin dengan saya. Kalau kamu berdua sudah jatuh cinta, baguslah. Tapi kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Tapi Encik, kalau dia tahu yang saya ini bukan Sabaria, tentu dia tak cinta dengan saya. Itu engkau punya pasal lah. Kau tahu Kasim, Sabaria betul-betul cinta sama aku sekarang, kau tahu? Kalau kamu berdua dah jatuh cinta, baguslah. Tapi aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Kalaulah dia tahu aku bukan Kasim Selamat, dah tentu dia tak cintakan aku lagi. Itu kamu pasal lah. Allah, barulah dapat matai. Dah jadi macam ini. Mak, oi. Sudah lama Cik Kasim menunggu? Tak berapa lama. Lebih kurang dalam 3 jam. Adakah perkara buat saya kemari? Ya, sangat Ustaz. Silakan duduk Cik Sabaria. Terima kasih Cik Kasim. Sebenarnya, saya ada satu rahsia yang saya nak terangkan pada Cik Sabaria. Rahsia? Ya, saya pun rahsia juga nak terangkan pada Cik Kasim. Ada rahsia juga? Mampus. Rahsia apa tu Cik Sabaria? Cik Kasim lah dulu. Cik Sabaria lah dulu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita usum. Siapa kalah, orang itu terangkan dulu ya. Baik. Baik. Usum. Sekarang Cik Sabaria kalah, bukan? Baik, Cik Sabaria terangkan rahsia itu. Baiklah. Cik Kasim Selamat. Saya rasa baik putuskan sajalah percintaan kita. Putuskan? Ma, tolong aku, Ma. Sebenarnya, saya ini bukan Sabaria gadis hartawan. Apa? Nama saya Salvia. Orang gaji Cik Sabaria. Orang gaji Cik Sabaria? Jadi ia yang mana satu Cik Sabaria? Cik Kasim Selamat, ini Cik Sabaria yang sebenar. Selamat berkenalan Cik Kasim Selamat. Selamat berkenalan. Ya. Silakan. Cik Kasim Selamat. Saya. Sebenarnya, saya sungguh tertarik hati mendengar cara-caranya Cik Kasim meniup saksofon. Sungguh merdu sekali. Dari mana Cik Kasim belajar? Saksofon? Oh, itu saya sudah tidak heran lagi.
Di waktu saya main saxophone, umur saya baru 12 bulan. 12 bulan? Ya, tidak. 12 bulan baru nak pandai melangkah. 12 tahun. Oh, bagaimana suaranya boleh merdu sekali? Oh, itu sangat senang. Di waktu saya main saxophone, saya pejamkanlah mata saya. Sepatu. Cik, bukan di atas. Tu sana. Maaf saya, Cik Sabaria. Tadi, aduh, sepatu. Jangan. Yang sebenarnya, saya ini bukan Kasim Selamat. Apa? Jadi kamu ni siapa? Nama saya Sabaria. Bukan, Husin Jalal, pemain The Double Bass. Yeah. Husin Jalal? Jadi yang mana satu Kasim Selamat? Kasim Selamat. Ini dia. Oh dah, luar dah. Apa dah kau? Sabar, kau kasih kasut kau lempar aku. Nasib baik kena dadaku. Kalau kena muka aku, sampai ketua aku tak beri sini, Kasim. Padan dengan muka engkau. Bukan kau dah bilang jangan tipu nama. Dia datang, Kasim. Bukankah? Sungguh seronok malam ini ya. Cik Kasim Selamat. Sebenarnya sudah 2 tahun saya jatuh cinta pada nama Kasim Selamat. Sesudah Cik Sabaria melihat orangnya, mungkinkah Cik Sabaria meneruskan percintaan Cik Sabaria? Bolehkah kita berjumpa begini selalu? Di mana? Katakanlah di mana saja. Saya akan berada di sana. Ya, oh Hayati, nanti dulu. Nanti telepon lagi ya. Hayati, Asmadi, katanya nanti malam mau datang. Sini duduk. Sebetulnya Makcik, saya tu memang nak datang malam karang. Ya. Tapi Ismadi ni dah tak tahan sangat dah. Maklumlah, orang baru balik. Asmadi, England sana seronok. Seronok tu seronok, Makcik. Tapi seronok lagi di sini. Seronok lagi Singapura. Sebab di Singapura ada Sabaria. Di England tak ada. Nakallah dia awak tu. Iyalah Makcik, dia turun saja dari kapal terbang. Kakak-kakak, Sabaria tak ada datang. Memang pening dia pula. Sabaria! Sabaria! Salvia! Salvia!
Ya, Cik. Siapkan kopi. Sabar ya. 4 tahun aku kehilangan kau. Ismadi, Saya, Kak. kakak dan Abang Abidin kau telah setuju hendak melangsungkan perkahwinan kau dengan Sabariah pada bulan depan ini. Bukankah begitu, Bang? Ya, benar. Bagaimana fikiran kau? Kalau kakak dan Abang Abidin telah setuju, saya pun setuju juga, Kak. Mak, putuskan saja pertunangan saya dengan Abang Ismadi. Putuskan? Kau ni dah gila ya. Kembalikanlah loket ini kepada Abang Ismadi. Sabariah, kau mau kasih malu aku ya? Tidak, Sabariah tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Magistrate? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Sabariah, 3 hari aku beri tempoh untuk berfikir. Kalau kau mau kahwin dengan laki-laki yang aku suka, harta mendeku terpulang pada kau. Kalau kau mau kahwin laki-laki yang kau suka, kau tersingkir pada kaum keluargaku. Sabariah, perkara mustahak apakah yang kau hendak cakapkan? Kasim, kalaulah apa-apa terjadi pada diriku, sanggupkah kau hidup semati denganku? Ya, aku bersedia apa saja. Terima kasih. Itulah saja yang aku nak tahu. Terima kasih, Bang Kasim. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sabariah,
Tempoh 3 hari sudah cukup. Apa jawabanmu? Dr. Ismadi atau Kasim Selamat? Kasim Selamat. Bagus. Salvia! Salvia! Yang, Cik. Kau cari Kasim Selamat sekarang juga, aku nak ajar dia. Siapa? Ben! Ben! Hah? Maknya sabar dia panggil lah. Berhentilah main drum. Apa? Maknya sabar dia panggil. Kenapa saja? Tak tahu? Sim, ambil gua adam nih. Aku nak ikut. Apa nak kau ikut sama? Semua aku pegang nih. Sudah dah. Gitar pun aku nak pegang je. Sana sikit dah. Pelan-pelan. Satu Kasim Selamat. Mari sini. Yang ini, Mak Cik. Kau tahu kenapa aku panggil kau? Aku nak kasih kawin kau dengan Sabaria. Duduk. Imam, jalankan upacara kawin. Siapa nama kamu? Kasim Selamat Bin Usman Selamat. Kasim Selamat bin Usman Selamat. Amin. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini kain baju kau. Dengar sini sekalian yang ada. Mulai saat ini, Sabaria bukan permili saya lagi. Sabaria, ini uang 5.000 ringgit. Sayang, keluar kau dari sini. Sudahlah sabar ya. Janganlah kau menangis. Apabila kita sampai di Pulau Pinang nanti, kita bina penghidupan baru.
Ya. Janganlah engkau bimbang lagi, Sabaria. Segala-galanya akan selamat. Oh, Abang Kasim. Aku tidak akan gentar menempuh penghidupan. Asalkan kau selalu di sampingku. Makcik, itulah kerjanya hari-hari, Makcik. Aku pun berasa menyesal kawinkan Sabaria dengan Kasim Selamat. Tetapi tidak menjadi apa. Hari ini hari dia dan hari aku akan menjelang nanti. Menambah rasa cinta dalam lubuk jiwaku. Lagaknya dia menarik perhatianku. Dapat ku membayangkan dari ruang matanya. Tahu dia menyinta. Dari bayangan tingkahnya. Mengapa Bong berpura-pura? Jikalau daku mendapat akuannya, aku kan bahagia hidup dalam dunia. Tuan tunggu sana. Baik. Bali. Ha? Depa damai dah? Depa damai bagus Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan kan nak sewa bilik ni? Saya. Sila. Mai ikut ni. Ikut ni. Mai ikut ni. Sewa bilik ni lagu ni. RM50 sebulan. Termasuk katil, meja, kursi, meja setboard, lampu, ayak. Macam mana? Suka tak? Ya, suka. Elok. Mari balik dulu, no? Baik. Terima kasih. Ya. Abang Kasim, uang kita sudah tinggal tak berapa banyak lagi, Bang. Abang Kasim belum mau je cari kerja lagi. Kerja apa yang abang nak buat, Sabaria? Sabaria akan tahu yang Abang Kasim hanya pandai bermain muzik. Abang Kasim nak bekerja di night club, Sabaria tak kasih. Jangan-jangan Sabaria cemburu tak? Sabaria bukannya cemburu. Tapi Abang Kasim bukan tak tahu perangai Mak Sabaria. Mak memang benci pada orang muzik. Kalau Abang Kasim nak main muzik juga, sudah tentu kita tak dapat berbaik-baik dengan Mak lagi. Hayati. Ya, Makcik. Aku heran. Kenapa Ismadi tak mau kahwin-kahwin? Entahlah, Makcik. Telah berapa banyak gadis-gadis yang dia menolak. Apa khabar pagi ni, Makcik? Lega sedikit. Makan buah ni, Makcik. Terima kasih, Hayati. Ismadi, betulkah engkau tak mau kahwin? Ya, Makcik.
Sebenarnya saya telah mengambil keputusan. Kalau saya tak dapat memperistrikan Sabaria, saya akan terus membujang sehingga ke akhir hayat saya. Paling murah sekali. Sewa dia RM10 sebulan. Suka tak? Ya, suka. Baik, balik dulu. Ya. Bang Kasim, apalah kita ni nak jadi, bang? Daripada hotel, kita pindah ke bilik. Daripada bilik, kita pindah ke bawah kolong. Lama-lama ke mana lagi kita nak pindah, bang? Pindah ke lubang kubur. Abang Kasim ni orang cakap betul-betul dia main-main pula. Siapa punya salah sekarang? Kalau Sabaria kasih Abang Kasim kerja naik kelab, sudah tentu dia tak tinggal rumah di bawah kolong begini, tahu? Lagi-lagi naik kelab, lagi-lagi naik kelab. Baiklah, kalau betul-betul Abang Kasim nak bekerja di naik kelab, hantarkan Sabaria balik ke Singapura. Baiklah. Surat, Encik. Baik. Untuk Nyonya Mangsur. Saya. Dia lagi. Sabaria, padan dengan muka engkau. Akhirnya engkau minta tolong dengan aku juga, Sabaria, Sabaria.
Kasim, baru pulang kerja? Iya, Mak. Mak bila sampai? Baru Mak sampai. Syukur, kau sekarang barulah jadi manusia, Kasim. Mak lagi suka kau kerja begini. Pada jadi tukang musik. Kasim, kau pun tahu bukan? Sabaria sudah berbadan 2. Mak datang di sini, nak bawa Sabaria pulang Singapura bersalin. Kalau sudah selamat bersalin, Mak sendiri datang hantar Sabaria kemari, nak. Apa kata kau, Kasim? Baiklah. Nas. Makcik, Sabaria selamat melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki? Alhamdulillah, syukur. Nas, apa kabar Sabaria? Sabaria? Encik, ini ada surat telegram untuk Encik. Terima kasih ya. Baik. Sabaria meninggal dunia. Tidak. Tidak. Oh. Cik Kasim, Bang Ali mai ni nak minta duit sewa bilik ni. Bang Ali tengok dah seminggu Cik Kasim ni asyik duk menangis aja. Sudahlah, tiap-tiap barang yang hidup tu mesti mati. Tu semua kehendak Allah. Jangan duk menangis sangat-sangat. Akibatnya nanti bahaya diri, Cik Kasim. Tak apalah. Sementara belum ada orang main sewa bilik ni, Cik Kasim duduklah. Duduklah sampai bila-bila pun. Sudah 1 tahun umur budak ini. Kasim selamat. Jangan kata nak kirim uang. Kabar berita pun tak ada. Apa punya bapak pun aku tak tahu. Itu pun kau masih suka, Sabaria? Saya juga hairan, Mak. Sudah berpucuk-pucuk surat saya kirim kepadanya. Tapi satu pun tak mendapat jawapan. Betulkah Mak poskan surat-surat itu semua? Astaghfirullahalazim. Takkanlah mak nak koyak-koyak ke surat kau tu, nak.
Kalau boleh, Mak nak bawa Kasim Selamat tinggal sama-sama engkau, nak. Jangan-jangan dia dah pindah rumah dan bekerja di night club. Jangan tidak nikah perempuan kebrek, Sabaria. Jadi, apa yang mesti saya buat, Mak? Ya, mula-mula kau mesti pergi ambil pasar. Jemput orang kemari, ada berita baik. Lebih-lebih lagi Dr. Ismaili. Maafkan saya kerana terlambat. Jadi, apa kesudahannya tentang Sabaria dan Kasim Selamat? Gala-galanya sudah selesai. Bila pula nak dilangsungkan perkahwinan Sabaria dan Ismadi? Sebaik-baiknya habis edah. Ismadi, selamat menempuh gerbang perkahwinan. Tahniahku kepadamu, Sabaria. Dinda. Kanda. Kanda tak rasa sama sekali yang Dinda menjadi istri Kanda. Kini, Kanda cukup gembira. Masuk. Tuan, Tajudin sudah tidur, Tuan. Tidurkan dia di situ, Mila. Kalaulah Tajudin tahu yang Kasim Selamat itu ayahnya, bagaimana, Dinda? Kanda jangan khawatir. Walaupun apa terjadi, Dinda akan rahsiakan perkara ini. Dinda? Iya. Nampaknya Tajudin tu nak mengikut jejak Kasim Selamat. Tapi, walau bagaimanapun, Dinda akan didik dia sehingga dia boleh menjadi seorang doktor.